warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raya Mikail bin Muhammad Abdul Zamil dari TV PSS Chestnut Channel dari SK Kampung Berangan melaporkan berita dari Kem Pinggir Tok Bali. Saya dan kawan-kawan kini berada di Kem Kepimpinan Pemimpin Kerja selama 3 hari 2 malam di Pinggir Tok Bali. Saya Encik Osman bin Hassan, Ketua Jurulatih Kem Pinggir Bali, dan Encik Aiman bin Ramli, Timbalan Ketua Jurulatih. Apa khabar Encik? Khabar baik. Boleh Encik perkenalkan diri dan latar belakang Encik sebagai Ketua Jurulatih? Saya Encik Osman bin Hassan, Ketua Jurulatih Kem Pinggir Bali. Berasal daripada negeri Kedah dan telah berkhidmat dan telah berkecimpung di dalam kejurulatihan selama 27 tahun dalam bidang kejurulatihan. Jadi sehinggalah kita dapat melaksanakan program ini di merata-rata tempat. Kami adalah satu tim yang mobile ke mana-mana tempat untuk kita melaksanakan program-program kem kepimpinan, kem motivasi dan sebagainya. Kami sentiasa bergerak di sekitar negeri Terengganu dan juga negeri Kelantan. Dan soalan akhir sekali, boleh Encik terangkan serba sedikit mengenai program kem yang berlangsung ini? Program ini seharusnya lah diperkenalkan kepada pelajar-pelajar, kepada pusat-pusat pengajian tinggi, sekolah-sekolah, kerana kem ini dapat membina dan membentuk jati diri pelajar dan juga dapat membentuk khasiat, akhlak dan melahirkan satu sifat yang berketerampilan untuk menjadi seorang pelajar yang baik dan juga seorang pekerja yang baik. Terima kasih Encik atas penerangan yang diberikan. Jangan lupa subscribe, like dan share Chestnut Channel kami.